Apa khabar semua? Baik, Ego. Sehat cikgu. Oh, Sehat baik, cikgu. Alhamdulillah. Sihat cikgu. Cikgu buat apa ni, cikgu? Okey. Soalan yang bagus. Agak-agak kenal tak apa benda ni? Tak, Tak cikgu. pernah lihat kot. Siapa tahu? Benar cikgu. Tak tahu cikgu. Tak tahu. Okey, ada yang tahu, ada yang Tak tak tahu. tahu. Okey. Hari ni saya bawa satu mesin. So hari ni kita akan belajar tentang mesin sebenarnya. So, kalau kamu biasa nampak benda ni, ini adalah mesin yang kita guna untuk kita punya kehidupan seharian lah. Okey. Alright. Untuk kamu sendiri, kamu biasa tak guna peralatan tertentu setiap hari? Ada. Ini apa peralatan yang kamu guna selalu? Saya guna blender cikgu. Okey, blender. Okey, blender Untuk masak. untuk memasak. Okey, yang lain ada tak peralatan yang kerap setiap hari? Cikgu, saya guna vacuum cleaner je untuk bersihkan rumah. Vacuum untuk bersihkan rumah. Okey, so maksudnya kita ada peralatan-peralatan yang terkini yang kita guna untuk kita punya kehidupan seharian. Okey? Alright. So hari ni sebenarnya cikgu sebenarnya nak ajar satu perkara berkaitan dengan peralatan yang cikgu bawa tadi. Okey, sebelum tu hari ni 17 hari bulan. Okey, kita akan belajar tentang teknologi pembuatan. Okey, kita akan belajar tentang teknologi pembuatan. So apa yang kamu akan belajar hari ini adalah tajuk di bawah 2.1 iaitu teknologi pembuatan. Okey. Tahu tak tentang teknologi pembuatan? Tak tahu cikgu. Kurang Tak tahu. tahu cikgu. Okey. So teknologi pembuatan ni adalah satu kaedah untuk kita menghasilkan satu produk sama ada menggunakan mesin ataupun menggunakan alatan secara menggunakan tangan. Okey. Alright. Cikgu akan tunjukkan satu aktiviti dekat sini. Okey. Cikgu nak kamu tengok, cikgu akan tunjuk dekat sini satu video yang berkaitan dengan satu peralatan. Tak ada share ni. Okey, kita tengok dulu satu video. Cikgu nak kamu tengok dan perhatikan betul-betul apa peralatan yang digunakan untuk menghasilkan pensel. Biasa tengok tak pensel? Nah cikgu, selalu guna. Biasa guna pensel kan? So, sekarang kita akan tengok peralatan yang digunakan untuk membuat pensel. Okey, dah tengok kan tadi macam mana proses untuk menghasilkan pensel. Tak Okey. cikgu. Alright. Perasan tak dalam proses menghasilkan pensel itu dia banyak guna alatan tangan ataupun menggunakan mesin? Mesin. Mesin. Cikgu. Betul. Okey. So, salah satu perkara yang kita nak belajar hari ini adalah berkaitan dengan mesin lah.
Tadi pun cikgu memang ada bawa kan mesin. So ini salah satu alat yang guna untuk memudahkan proses membuka dan mengetatkan skru. Betul kan? Okay. Alright. So sekarang cikgu akan tulis definisi teknologi pembuatan. Tadi cikgu dah bagi tahu. Agak-agak ingat tak apa definisi tadi yang cikgu bagi tahu? Ada tak yang ingat definisi tadi? Definisi apa cikgu? Definisi teknologi pembuatan. Yang guna mesin lah kan? Okey, betul. Dia satu kaedah untuk menghasilkan produk. Menggunakan mesin. Betul. Okey. Menggunakan dua benda. Yang pertama mesin. Macam yang ini cakap tadi, mesin. Dan yang kedua menggunakan alatan Tangan. Alright. So itu dari segi definisi. Alright, sekarang ni cikgu akan share slide. Okay, kamu perhatikan betul-betul. Okay, tentang aplikasi teknologi. Alright. So kali ini cikgu akan terangkan sedikit lagi tentang apa itu teknologi pembuatan. Okay, seperti mana yang cikgu bagi tahu tadi, teknologi pembuatan adalah satu kaedah untuk menghasilkan produk sama ada menggunakan alatan tangan dan mesin. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, teknologi adalah satu perkara yang boleh membantu kehidupan manusia seharian. So, pentingnya untuk kita tahu sebab bila kita gunakan peralatan-peralatan teknologi yang canggih, kita sebenarnya boleh membantu memudahkan penghasilan produk yang lebih baik. Okey, yang kedua, kita punya kehidupan akan jadi lebih berkualiti. Contohnya macam Annie tadi, dia guna blender. Selalunya kena masak sendiri kan, potong, ada bawang kecil, bawang besar. So dia tidak konsisten kan. So kalau kita guna blender, kita akan dapatkan hasil yang lebih berkualiti lah untuk masakan kita. Yang kedua, lagi senang nak masak, lagi senang nak vacuum. Macam Sifu tadi dia kata nak vacuum kelas. So vacuum kelas pula, vacuum rumah. So kalau vacuum rumah, kalau guna alat yang betul, senang saja. Kan? Kita tak perlu nak sapu dan sebagainya, ambil masa. Dan yang terakhir, dia mempercepatkan proses perkembangan produk. Hari ini keluar produk baru, tak lama lepas tu akan keluar lagi produk baru. Sebab itu kita perlu ada teknologi pembuatan. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, kat sini cikgu nak bagi tahu. Dalam teknologi pembuatan, ada dua jenis teknologi. Okey. So, daripada kedua-dua ini, kita sebenarnya akan bagikan teknologi kita kepada konvensional dan juga modern. Okey. Tadi ini ada sebut pasal blender. Shifu ada sebut pasal vacuum. Agak-agak Syazwan, itu konvensional ke modern? Agak. Modern, betul. So, kalau modern, cuba tengok dekat definisi yang diberi. Modern adalah menggunakan mesin dan juga aplikasi teknologi yang terkini. Okay. So, kalau kita menggunakan pisau, screwdriver dan sebagainya, itu adalah konvensional. So, kita menggunakan tangan sepenuhnya untuk menggerakkan mesin tersebut. Okay. Okay, ini adalah contoh teknologi konvensional. Boleh tengok dekat situ. Okay. Kita ada 4 proses kat situ. Yang pertama, mengetatkan dan juga melonggarkan skru. Okay. Kemudian kita ada ketam kayu. Kita ada sapu cat menggunakan berus cat dan juga gergaji untuk memotong kayu. So, ini adalah menggunakan konsep alatan tangan. Okay. Seterusnya adalah teknologi moden. Ini menggunakan mesin. Yang mana ini menggunakan peralatan yang lebih canggih, lebih mudah, okay, dan juga menjimatkan masa. So boleh nampak dekat situ kita ada cordless screwdriver, kita ada air spray untuk painting, dan kita ada mesin pelelas, dan juga kita ada jigsaw, mesin gergaji jig untuk memotong kayu dengan lebih pantas.
Okey. Okey. So setakat ni semua okey? Okey cikgu, faham. Okay, Okey, cikgu. bagus. Okey, cikgu. Bagus. cikgu. Sekarang ni kita akan mulakan dengan aktiviti. Okey, untuk aktiviti yang pertama ini, cikgu nak kamu untuk menyatakan sama ada gambar tersebut menunjukkan peralatan moden ataupun konvensional. So, cikgu akan pilih nama-nama tertentu secara rawak ya. Sekejap lagi kamu bagi tahu jawapannya. Okey. Sekarang ni kita akan buat aktiviti mengenal pasti teknologi pembuatan sama ada moden ataupun konvensional. Okey, kat sini cikgu dah sediakan ada 4 jenis gambar produk. Jadi cikgu nak tahulah produk ini dihasilkan menggunakan kaedah moden ataupun menggunakan kaedah konvensional. Okey, so untuk gambar yang pertama ni cikgu nak pilih Faris. Okey, Faris. Gambar yang pertama ni dia guna teknologi moden ataupun konvensional. Bagi saya konvensional. Konvensional. Okey, saya nak tanya dengan Fizira. Betul ke yang bagi Faris cakap? saya Konvensional. rasa pakai moden sebab dia menggunakan plastik, so dia kena gunakan mesin untuk memotong bentuk-bentuk butang tersebut. Okey, betul. Betul yang Fizira cakap. Gambar yang pertama menggunakan peralatan moden. Okey, sebab agak sukar sebenarnya kalau untuk menggunakan plastik dan menggunakan peralatan tangan secara konvensional. Okey. So gambar yang pertama adalah moden. Right, kita terus dengan gambar yang kedua. Alin, silakan Alin. Gambar yang kedua, moden atau konvensional? Konvensional, cikgu. Betul, konvensional. Peralatan yang menggunakan bahan-bahan berasaskan kayu, memang biasanya orang guna peralatan secara menggunakan alatan tangan lah. Okey, gambar yang ketiga, saya pilih Annie. Oh, gasing ke cikgu? Ini gasing, betul. Saya rasa konvensional sebab gasing tradisional kan? Ya Okey, ke? Sifu, Nombor 3. nombor 3. Saya rasa moden lah sebab dia berwarna-warni. Dan bentuk dia Betul. bentuk Ya, betul. khusus. Okey, Sifu dah nampak dah beza antara konvensional dan juga moden. Sebab kalau kita perasan, hasil produk yang menggunakan konsep moden lebih menarik dan lebih tinggi kualiti dia, okey, dari segi bentuk. Okey, so gambar yang ketiga adalah moden. Dan gambar yang keempat, saya pilih Din untuk memberi pendapat. Saya rasa ni moden ni. Okey, betul. Sorry. Salah moden. Salah ni moden. Okey. Gambar yang keempat ini adalah konvensional. So kalau Ni tengok gambar pada apa cikgu? gambar gasing juga. Oh, gasing. Gasing juga. Tapi yang ini gambar yang menggunakan konsep menggunakan peralatan tangan ataupun konvensional. Okey. Okey. Itu untuk kita kenal peralatan moden dan juga peralatan konvensional. Okey. Untuk aktiviti yang seterusnya, oleh sebab semua orang dah mula tahu apa itu teknologi moden dan apa itu teknologi konvensional.
Okey, sekarang ni cikgu nak test pula dari segi proses. Okey, supaya proses ni kamu kena kenal pasti bila tengok sesuatu aktiviti tu kamu boleh mengenal pasti sama ada ianya menggunakan peralatan moden ataupun menggunakan peralatan konvensional. Okey, dah settle dah segmen yang pertama hari ni. So tadi kamu dah kenal dah macam mana nak tentukan konvensional dan juga moden berdasarkan gambar produk. Okey, aktiviti yang seterusnya cikgu akan gunakan board. Okey, so untuk aktiviti ni cikgu akan bekalkan pada setiap pelajar hari ini satu board, satu marker dan juga cikgu nak minta kamu nanti untuk guna board untuk respon jawapan-jawapan yang cikgu nak. Boleh kan? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Boleh cikgu. Alright. Boleh. Boleh. Cikgu akan edarkan board ni sekarang pada semua pelajar. So nanti kamu boleh guna sekejap lagi. Alright. Okey, kita akan teruskan aktiviti yang kedua. Okey, semua orang dah dapat dah. Semua orang dah ada board masing-masing. Okey, cikgu nak nanti semua pelajar tulis jawapan pada board masing-masing. Apa yang pelajar kena buat hari ini adalah cikgu nak pelajar nyatakan M untuk model dan nyatakan K untuk konvensional. Boleh? Boleh cikgu. Boleh cikgu. Boleh cikgu. Okey. Untuk gambar yang pertama. Okey, dalam masa beberapa saat. Modern atau konvensional? Okey, semua orang angkat board masing-masing. Dah tulis, angkat board masing-masing. Okey. Alright, cikgu tengok semua orang tulis M. Ada tulis K lah. Ada dua pelajar tulis K. Sifu dan juga Faris. Kenapa Sifu pilih K? Tadi awal-awal cikgu bagi tahu yang menggunakan tangan Sebab dia itu adalah moden. Itu saya tangan. tak pasti. Oh, beza menggunakan tangan dan juga mesin. Ya, ya. Okay, kita tengok gambar lagi sekali. Okay. Dekat sini, kalau Sifu tengok, ini adalah ketam kayu. So, ketam kayu ni menggunakan mesin sebenarnya. Okay, kalau perasan, kalau peralatan menggunakan konsep konvensional, kita akan menggunakan tangan sepenuhnya. Kita menggunakan daya tenaga daripada tangan sepenuhnya. Sebab itu kita namakan sebagai alatan tangan. Okay, tetapi mesin pun menggunakan tangan, betul? Betul, kan? Tetapi daya yang digunakan adalah terhad ataupun sedikit sahaja kerana telah dibantu oleh penggunaan mesin. Itu memudahkan proses. Okey. Baik, kita akan sambung dengan segmen yang kedua sekarang ni. Okey, cikgu nak dengan board yang cikgu dah bagi dan juga marker, cikgu nak semua pelajar terus untuk bagi respon. Tapi kali ni cikgu tak nak pelajar-pelajar tulis M dan juga K. Cikgu nak pelajar-pelajar melukis. Okey. Apa yang cikgu nak? Semua orang pilih jawapan sama ada menggunakan simbol diamond, bulat, peta ataupun tiga segi. Okey, cikgu akan bagi soalan dan pilihan jawapannya terdiri daripada 4 jenis simbol ini. Okey. Bersedia ya? Cikgu nak semua pelajar tulis jawapan dan angkat board bila dah tulis. Teknologi pembuatan ialah 1. Okey. Sila lukis simbol pada board masing-masing dan angkat. Cikgu nak tengok berapa ramai yang bagi jawapan yang betul.
Okey. Cikgu tengok semua bentuk bulat ya. Semua bentuk bulat. Okey. Tengok cikgu tekan betul tak jawapan bentuk bulat? Betul. Okey, semua orang dah tahu dah macam mana nak menilai soalan tersebut. Okey, soalan yang kedua. Dilakukan dengan tangan untuk sumber tenaga bagi menggerakkan peralatan. Okey, jawapan yang paling tepat sila lukis. Kita sebut kaedah pembersihkan dan sebagai sumber tenaga kaedah. Okey, cikgu tengok dah ada beberapa bentuk tiga segi dekat situ. Okey, Syazwan. Okey, ada tiga segi. Ada yang bentuk bulat pun ada tadi. Okey, cikgu akan tekan bentuk tiga segi. Kita tengok jawapan. Betul. So, siapa yang lukis bentuk bulat tadi salah ya? Okey, soalan yang ketiga. Apakah nama alatan tangan ini? Ini kalau tak kenal, cikgu tak tahulah nak cakap macam mana. Okey, cikgu dah nampak ada bentuk petak. Okey, semua petak. Okey, tengok betul ke jawapan ni tukul? Tak bukan tukul. Betul. So, semua orang dah tahu peralatan itu. Okey, yang seterusnya. Apakah nama mesin ini? Susah soalan ini. Okey, sila angkat. Okey, ada bentuk diamond. Tiga segi pun ada. Bulat pun ada. Oh, ini lain macam ni. Ini lain macam. Macam-macam bentuk ada. Okey. Petak pun ada. Alright. Okey. Cikgu pilih petak sebab cikgu cuba tekan petak. Kita tengok sebab ramai yang angkat jawapan petak tadi. Salah. Okey, jawapan yang betul adalah cordless screwdriver. Cikgu undur boleh. Okey, cordless nail gun. So, ini adalah nama mesin tersebut. Okey. Okey, kita dah habis segmen yang kedua, iaitu menggunakan Kahoot sebagai aplikasi pembelajaran hari ini. Okey, setakat ni macam mana? Boleh tahu tak, boleh faham tak tentang teknologi pembuatan? Faham, cikgu? Boleh, cikgu. Sikit-sikit, Faham dah. Okey, setakat ni macam mana? Boleh faham tak tentang apa yang kita belajar hari ini? Boleh. Seronok kelas hari ni. Boleh. Okey, sebelum kita mengakhiri kelas hari ini, cikgu nak tahu juga sejauh mana kamu tahu. Boleh. Okey. Banyak ilmu dapat. Okey, cikgu pilih 1-2 pelajar untuk berikan definisi teknologi. Okey, cikgu nak pilih Hakimi untuk menerangkan sedikit definisi teknologi yang kita dah belajar hari ini. Definisi teknologi ni ialah satu kaedah yang menghasilkan produk dengan menggunakan mesin ataupun alatan tangan, cikgu. Okey, betul Hakimi. Okey, itu Hakimi. Aisyah, sama tak definisi dengan Hakimi? Sama, cikgu. Kalau sama kena sebutlah, baru tahu sama ke tak. Saya lupa ayat ni, cikgu. Tadi cakap sama dah lupa pula. Okey, siapa boleh bantu Aisyah? Volunteer. Saya, cikgu. Okey, Faris. Bagi saya, definisi teknologi ni dia terbagi kepada dua. Yang pertama, moden. Yang kedua, konvensional. Bagi pemahaman saya, konvensional ni 100% pakai tenaga. Kalau yang moden ni, dia maybe 50-50. Kadang-kadang dia dibantu oleh tangan dan mesin sekali yang menggerak. Mesin yang menggerakkan tangan tu. Mesin yang menggerakkan tangan. Okey, betul. Tepat sekali Faris. Faris bagi selengkap-lengkapnya. So harapkan yang lain semua boleh dapat dengar dan juga faham apa yang Faris cuba share tadi.
So teknologi tu memang betul dia menggunakan peralatan tangan ataupun mesin untuk menghasilkan produk. Okay, yang terbahagi kepada dua, sama ada modern ataupun konvensional. Okay, alright, cikgu nak pilih pula pelajar yang seterusnya. Okay, cikgu nak pilih Annie lah. Annie. Untuk soalan nombor 2 cikgu? Ya, Annie bagi satu contoh produk ataupun peralatan moden ini. Okey, mesin rumput. Mesin rumput. Okey, kenapa Untuk Annie cakap adalah moden? Kerana dia menggunakan tenaga mesin lah. Okey, betul. Nama dia pun dah mesin kan. Memang confirm lah kan dia adalah Betul cikgu. teknologi moden. Okey, betul. Tepat sekali. Terima kasih Annie. Okey, seterusnya cikgu pilih Alin. Alin. Ya, saya cikgu. Okey, Alin, daripada awal tadi kita banyak bagi contoh-contoh produk konvensional kan? Ya, betul. Okey, cikgu nak Alin bagi contoh lain daripada yang kita belajar, yang cikgu tak pernah sebut, kawan-kawan pun tak pernah sebut. Cuba Alin share satu produk. Produk untuk konvensional ke cikgu? Ya, betul. Lain saya tu yang ni. Apa kan? Saya nak tolong. Apa dia Alin? Boleh saya tolong dia? Boleh Annie. Kalau konvensional, saya pilih sabit. Fungsi yang sama, tapi dia konvensional. Okey, Alin. Annie bantu dengan contoh sabit. Annie. Fungsi dia sama kan untuk potong rumput juga? Betul. Tapi dalam konsep konvensional. Okey, terima kasih Annie. Alin, boleh nampak tak bentuk sabit dan juga konsep konvensional? Boleh cikgu. Okey, bagus. Alright. Seterusnya cikgu nak share sedikit lah. Untuk rumusan hari ini dari segi perbandingan, kita dah belajar dua jenis. Satu konvensional, satu lagi modern. Okey, so kalau kamu semua perasan, untuk konvensional prosesnya lebih mengambil masa berbanding dengan modern. Okey, sebab modern menggunakan bantuan mesin, manakala peralatan tangan menggunakan daya manusia sepenuhnya. Okey. Yang kedua, dari segi kualiti. Untuk produk yang berasaskan teknologi moden, hasilnya adalah hasil yang standard, sama. Contoh cikgu boleh cakap, kalau mesin photostat, kita pergi hantar mesin photostat untuk photostat, hasil dia sama kan? Sama, betul. Okey, tetapi kalau kita tulis dan kita buat sendiri benda tu menggunakan teknik konvensional, hasilnya adalah berbeza dan mungkin lebih berkualiti berbanding apa yang kita photostat. Okey. Alright, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap semua boleh faham tentang teknologi pembuatan. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.